musyawarah nasional yang diadakan hari ni, adakah ianya usaha untuk halalkan penyelewengan? Jangan alih isu RCI tabung haji. UMNO sekarang ni dia tengah sibuk petikai metodologi audit. Tan Sri Madinah yang merupakan bekas ketua audit negara mempertikai dapatan RCI. Kalau kata nak petikai tak ada masalah. Cuma dekat sini bawa bukti. Kalau betul lah angka 4.8 bilion tu salah, okey, buktikan apa yang salah. Tunjukkan amount yang betul. Kalau kata kaedah audit yang digunakan pun salah, okey, ceritakan bagaimanakah kaedah audit yang betul. Perincikan satu persatu. Dan cerita juga bagaimana standard perakaunan yang digunakan pakai di dalam Jabatan Audit Negara. Dia bukan kata tak ada duit dicuri, jadi tak ada masalah. Kita bukan nak cerita tahu, bukan kita nak tahu pasal isu berapa dicuri ke apa. Kita nak tahu RCI ni, kita nak tahu pasal kerugian, nak tahu pasal pelaburan, takbir urus, kedudukan kewangan dan duit pendeposit. Itu paling penting. Tan Sri Irwan pula dia mempertikaikan ataupun membandingkan subsidi haji dengan budi dan sara. Budi dan sara guna peruntukan kerajaan. Dan tabung haji urus duit pendeposit. Dia berbeza sama sekali. Dan kemudian masalah Tan Sri Irwan ni dia menyalahkan Pakatan Harapan 1.0 sebab pindahkan aset kepada UJSB. Okey. So soalan kita mudah. Kenapa sampai kena buat penstrukturan? Apa keadaan kewangan tabung haji sebelum itu? Kalau PH 1.0 memang rugikan tabung haji, tunjuk aset mana, berapa nilainya dan berapa kerugiannya. Okay? Dan PAS dan wawasan juga pun sama je ni. Masa ada peluang nak bahas RCI dalam Dewan, korang sibuk nak keluar Dewan. Akhirnya, rakyat kita ni pening. Pening juga dengan RAV, MFRS atau Proforma. Kalau kata benda ni dah diselesaikan dalam Dewan, kalau kata nak mempertikaikan soal RCI ni salah, duduk lawan dengan fakta semasa pembentangan tempoh hari dia buat. Okey. Rakyat sekarang ni cuma nak tahu berapa duit yang rugi, pelaburan mana yang rugi, siapa yang buat keputusan dan yang paling penting, siapa yang bertanggungjawab. Jangan alihkan isu RCI tabung haji, jawab, jangan lari. Assalamualaikum.